Mini nursery, bina pendapatan dari rumah. Pernah tak terfikir hobi menjaga pokok yang kita buat di rumah sebenarnya boleh menjadi satu sumber pendapatan? Tak semestinya perlu ada nursery besar, tanah yang luas atau modal yang banyak. Dengan ruang kecil di halaman rumah, balkoni atau sudut yang kosong, kita boleh mula membina mini nursery sendiri. Hari ini kita akan lihat bagaimana pokok yang kita tanam, jaga dan biarkan boleh bertukar menjadi produk yang bernilai dan seterusnya menjadi peluang untuk menjana pendapatan. Jadi, kalau anda memang suka pokok, suka berkebun atau sedang mencari idea income dari rumah, jangan ke mana-mana. Inilah mini nursery daripada hobi di rumah, kita bina peluang pendapatan. Mini nursery dari rumah. Mini nursery dari rumah adalah gabungan hobi bercucuk tanam dengan peluang pendapatan sampingan. Ianya membolehkan anda menanam dan membiak tanaman dalam ruang terhad seperti balkoni, halaman kecil atau teres. Dengan gaya hidup slow living yang semakin popular, aktiviti ini bukan sahaja menyihatkan malah boleh menjana pendapatan tambahan. Kelebihan mini nursery. Memulakan mini nursery di rumah menawarkan pelbagai kelebihan menarik. Pendapatan fleksibel membolehkan anda bekerja mengikut masa sendiri sambil menikmati hobi bercucuk tanam. Aktiviti berkebun membantu mengurangkan tekanan minda dan menyokong gaya hidup slow living yang semakin popular. Anda boleh mula dari skala kecil dan berkembang mengikut keperluan. Cara memulakan. Memulakan nursery di rumah memerlukan ruang kecil seperti balkoni, halaman atau sudut rumah. Peralatan asas termasuk pasu, tanah berkualiti, gunting kebun dan cawan penyiram. Pilih tanaman mudah seperti herba, bunga pucuk atau sayur kecil untuk permulaan. Dengan langkah mudah ini, anda boleh mula menikmati hobi bercucuk tanam sambil menjana pendapatan. Pilihan tanaman popular. Memilih tanaman yang betul adalah kunci kejayaan mini nursery anda. Pokok hiasan dalaman seperti monstera dan pothos sangat diminati kerana mudah dijaga. Sukulen seperti echeveria dan aloe vera popular kerana tahan lasak. Herba seperti basil dan mint bernilai tinggi untuk dapur. Tanaman bunga seperti begonia dan carnation juga menjadi pilihan pembeli. Strategi pemasaran. Jualan online melalui platform seperti Shopee, Lazada atau Facebook Marketplace membuka peluang ke pelanggan seluruh Malaysia. Media sosial seperti Instagram dan TikTok menjadi tempat terbaik untuk mempromosikan produk dengan gambar menarik dan video proses pertumbuhan. Sertai pasar tani tempatan untuk berinteraksi terus dengan pembeli. Bangun rangkaian dengan komuniti berkebun untuk pertukaran tips dan rujukan pelanggan. Slow living dan berkebun. Aktiviti bercucuk tanam membawa ketenangan yang Bui found dalam kehidupan moden yang sibuk. Setiap pagi, ketika anda menyiram tanaman atau memetik sayuran segar sendiri, anda merasakan kesederhanaan dan kepuasan yang mendalam. Berkebun mengajar kita untuk bersabar, menghargai proses dan menikmati hasil kecil yang bermakna. Inilah inti kehidupan slow living yang semakin popular hari ini. Tips kejayaan nursery. Konsistensi adalah kunci kejayaan dalam bisnes nursery. Luangkan masa setiap hari untuk menyiram, mengasingkan dan memantau kesihatan tanaman. Belajar secara berterusan melalui buku, kursus atau komuniti pertanian tempatan. Bina hubungan baik dengan pelanggan dengan memberikan nasihat jujur dan perkhidmatan berkualiti. Pelanggan yang puas akan kembali dan merekomendasikan anda kepada orang lain. Mulakan perjalanan anda hari ini. Terima kasih kerana membaca panduan mini nursery ini. Semoga inspirasi ini membuka peluang untuk anda membina pendapatan tambahan melalui hobi bercucuk tanam yang menyeronokkan. Ingat, setiap tanaman kecil adalah permulaan kepada kehidupan slow living yang lebih sihat dan bermakna. Selamat bercucuk tanam dan semoga berjaya.